Kemudian orang yang merindui Allah Ta'ala, hatinya mempunyai mata. Qulubul asyikin laha uyunun. Bermakna mata dalam ni memang terang. Kalau tak ada, dia belum asyik dengan Tuhan. Asyik. Macam mana orang asyik kan? Duduk bangun di telinga, tu orang asyik dengan Allah Ta'ala. Maka hatinya melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh penglihatan biasa. Tara ma la taraha an-nazir. Orang biasa pandang tak nampak. Sebab mata luar yang kita guna. Sebab mata dalam kita tak ada fungsi. Dia mata dalam dah tersingkap. Ya, dia tengok tembus sebenarnya. Tengok dalam kitab Durun Nafis ada kan. Pangkal itu khutbah Durun Nafis ada. Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Wa atla'ahum atala ittila'. Tuan buka. Bagi arif billah haqiqatal asya', segala hakikat suatu tuan buka. Ya, tuan buka tu. Tuan buka, bila tak buka, tak ada juga sebenarnya. Kalau kita tengok dalam tarikh ilmu tasawuf, ada kata kitab. Dia kata ada setengah wali tuan tak buka pada. Ada setengah wali, benda-benda tu tuan tak buka. Tuan buka dia dengan Tuhan. Dan ada setengah wali, dia sendiri pun tak tahu dia wali. Tapi orang kenal dia wali dengan warid murid ataupun dia punya salib. Kenal dia. Tapi dia sendiri tak kenal. Oh, ada mesin tu. Ya. Yang tu lagi senang, kita tak mengaku wali. Ni pada pasal mengaku wali. Rupanya bentuk wali. Senang untuk mengaku wali. Ya. Jangan minta akam. Minta marifah. Marifah itu sifat awliya. Ya. Kalau kita tak ada sifat dia, minta jawatan dia buat apa? Jadi ada karakter awliya yang tuan tak buka. Dia tak tahu. Yang dia tahu dia dengan Tuhan. Tak ada ternampak tu, ternampak ni. Dia nampak aras ke, nampak apa. Aras tu makhluk. Dia nampak syurga tu makhluk. Orang nak buka kita dengan dia terus. Ya, tak terbuka lain pun tak apa. Dia dengan Tuhannya tu.